Korang perasan tak dulu bila sesebuah foldable phone ni launch, brand tu dia akan mention atau highlightkan foldable capability, multitasking features, lepas tu futuristic look. Sebab bila skrin dia tu dia boleh lipat dan buka. Tapi sekarang ni korang mesti perasan yang dia dah mula utamakan benda yang lebih serius, iaitu durability. Sebab realitinya orang bukannya tak suka foldable phone, suka. Cuma mereka ni risau, takut, gusar. Sebab ialah takut skrin dalam rosak, takut hinge tu boleh longgar, takut jatuh terus masalah, takut habuk atau air tu boleh masuk dekat celah-celah lipatan. Dan yang paling sakit sekali, kos repair dia tu boleh buat kita duduk termenung panjang. Jadi persoalannya sekarang, kenapa durability sangat penting untuk foldable phone? Alright, untuk kita faham benda ni, kita jangan pandang foldable phone tu macam phone yang biasa, yang standard. Kita kena pandang dia sebagai satu sistem mechanical yang mana binaan dia tu boleh dibuka dan ditutup macam ni. Kalau phone biasa macam ni, dia simple. Dia ada satu body, satu skrin dan tiada bahagian utama yang perlu bergerak setiap hari. Dia akan kekal je macam ni sampailah kucing bertanduk. Tapi foldable phone ni dia lain. Dia ada hinge, dia ada skrin yang fleksibel, dia ada komponen di tengah-tengah yang boleh dilipat, dia ada gap kecil dan setiap hari benda ni akan dibuka dan ditutup berulang kali. So dekat sinilah konsep fizik dan engineering mula masuk. Kalau korang nak tahu, dekat dalam engineering dia ada satu konsep yang dipanggil sebagai mechanical fatigue. Fatigue ni macam yalah, penat, lelah. Maksud dia mudah je. Bila satu struktur ataupun material itu dikenakan tekanan berulang kali setiap hari dalam satu jangka masa yang panjang, lama-lama bahan ataupun komponen fizikal itu akan mula lemah. Yes, of course, aku tak nafikan pergerakan melipat foldable phone ni nampak harmless. Satu kali lipatan tak ada apa-apa. 10 kali lipatan masih lagi okey. Tapi kalau ratusan kali, selepas ribuan kali, puluh ribuan kali, lama-lama tekanan kecil itu akan terkumpul setiap hari. Dan sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Dan untuk foldable phone, tekanan itu lebih banyak terkumpul dekat dia punya hinge, komponen tengah-tengah yang membolehkan phone ini melipat, dekat dia punya crease dan juga skrin dalaman. Sebab itu korang kena tahu, hinge dekat foldable phone ni dia bukan sekadar komponen yang membolehkan kita untuk membuka dan juga melipat foldable phone ni, tetapi ia adalah tulang belakang keseluruhan bagi sistem mechanical ni. Kalau dalam situasi di mana hinge pada foldable phone tu tak cukup kuat, consequently dia akan mengakibatkan hinge ini akan menjadi longgar, lipatan tak jadi rata dan yang paling teruk sekali dia boleh memberi kesan pada skrin dalaman. Sebab itulah kalau korang nak tahu sebenarnya bagi sebuah brand untuk menghasilkan, untuk mensempurnakan sebuah foldable phone tu dia sebenarnya lagi mencabar, lagi challenging kalau dibandingkan dengan phone yang biasa. Kalau phone biasa bila dia jatuh kita risau dia punya skrin je. Tetapi kalau foldable phone bila dia jatuh kita akan risau dia punya hinge, dia punya komponen dalaman, dia punya alignment, dia punya firmness bila kita lipat, dia punya skrin dalaman dan banyak lagi. Sebab itulah macam aku cakap awal-awal tadi, cost repair bagi sebuah foldable phone tu memang boleh membuat pengguna dia duduk jauh termenung. Bila korang pakai foldable phone ni, ada satu benda yang menjadi musuh utama bagi foldable phone, iaitu habuk dan juga air. Macam aku cakap tadi, foldable phone ni dia ada gap kecil dekat tengah-tengah dia tu. So, bila ada air ataupun habuk-habuk halus yang maybe tanpa kita sedar dia boleh menyelinap masuk ke dalam komponen dalaman, lama-lama dia akan menjejaskan prestasi keseluruhan bagi foldable phone. Mungkin korang akan dengar bila korang gegar ni, asal ada bunyi kecil, bunyi pelik, dan secara tidak langsung akan mencepatkan wear and tear. Sebab itu bila kita bercakap pasal foldable phone, durability itu sebenarnya bukan bonus features, tapi dia sepatutnya menjadi syarat wajib. Sebab kalau foldable phone tu tak tahan lasak, bagi aku, itu automatic red flag. Turn off. Dia pasti akan menyusahkan korang pada masa akan datang. And kalau korang perasan, dalam beberapa generasi foldable phone daripada owner sebelum ni, mereka bukan saja mengetengahkan prestasi, kamera ataupun skrin semata-mata. Mereka juga menekankan hinge durability, ketahanan skrin, body yang nipis tapi kuat dan juga perlindungan terhadap air dan juga habuk. Dalam masa muda, owner dia nak cuba jawab satu persoalan yang mungkin termain-main dekat fikiran kita. Adakah foldable phone ni betul-betul tahan lasak? Dan dekat sinilah Honor Magic V6 ni masuk. Pada aku, Honor dah dapat selesaikan satu isu yang paling besar yang foldable smartphone tu hadap selama ni, iaitu durability. Sebab kita kena faham, foldable smartphone ni struktur dia lebih kompleks lagi berbanding dengan smartphone biasa. Dia ada hinge dan ada bahagian yang bergerak serta dengan skrin luar dan juga dalam. Jadi secara risiko haus ataupun mechanical fatigue tu lebih tinggi. Untuk kurangkan risiko pada bahagian hinge ataupun encel ni, Honor Magic V6 ni dia menggunakan bahan Honor Super Steel. Dalam bahasa mudah, bahan ni direka khas untuk tahan tekanan yang sangat tinggi dengan kekuatan tensile strength 2800 MPa ataupun megapascal. Untuk mudahkan korang faham betapa kuatnya Honor Super Steel ni, titanium alloy punya tensile strength jauh lagi rendah daripada tensile strength yang ada dekat Honor Super Steel. So korang dapat gambarkan betapa kuatnya bahan yang Honor gunakan dekat hinge foldable phone Magic V6 ni. And in paper, Honor claim yang Magic V6 ni dia boleh tahan sampai 500,000 kali lipatan.
nak guna sampai berapa tahun? Banyak kali tu. Dan untuk memastikan phone ni betul-betul kuat dan juga tahan lasak, owner dia guna aerospace grade untuk struktur body Magic V6 ni. Jadi under extreme pressure situation, in theory phone ni boleh withstand. Korang tak perlu risau. Plus yang buatkan aku terkejut, selain daripada bahan yang cukup kuat yang digunakan oleh owner dekat Magic V6 ni, berat keseluruhan phone ni sebenarnya agak ringan tau. 219 gram sahaja. Tapi ada satu benda yang aku paling appreciate lah dekat Magic V6 ni, sebabnya dia ada IP rating 69. Jarang kita dengar dekat foldable smartphone ni ada IP rating yang memang sangat tinggi macam kebanyakan smartphone biasa yang kita selalu duduk dengar dengan IP rating 69. Sebab untuk phone biasa, rating tahan air dan habuk ni dengan IP rating 69 tu memang kita dah anggap penting dan biasa kita dengar. Tapi untuk foldable smartphone yang struktur dia yang lebih rumit dan ada banyak bahagian bergerak, IP rating tu bukannya benda kecil. Jadi bila owner Magic V6 ni didatangkan dengan binaan yang kuat, hinge yang tahan dan juga IP rating 69. Owner ni bukan setakat fokus dekat reka bentuk yang nipis, tapi juga menjawab isu ketahanan yang ada dekat foldable smartphone. Kesimpulannya sekarang, aku rasa korang dah nampakkan kenapa owner ni macam satu-satunya brand yang agak agresif, ligat sangat untuk mengetengahkan durability features yang ada dekat foldable phone mereka. Sebab benda tu memang penting. Memang wajib pun. Kalau korang tanya aku sendiri, adakah aku suka owner Magic V6? Yes. Sebab dia balance dalam segenap aspek dari segi prestasi, user experience, durability, screen, battery dan banyak lagi lah, kecuali dua benda ni. Yang pertama sekali adalah prestasi kamera dia. Okay, not bad, but not the best dalam dia punya segmen dan juga dia punya price range. And harga dia mungkin agak mahal sikit bagi setengah orang. Dan aku tak nafikan 7,000 kat atas tu, boleh beli motor kan, memang mahal. Tapi nak buat macam mana, itu adalah harga yang owner rasa memang sesuai untuk Magic V6 ni. Tapi walau bagaimanapun, owner Magic V6 ni undoubtedly is one of the most interesting foldable phone that you might want to consider in 2026.